Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Eli harap semua dalam keadaan sihat dan gembira selalu. Amin. Okey, hari ni Eli nak share lagi apa yang Eli buat hari ni. Okey, hari ni Eli nak masak untuk makan tengah hari. Eli nak masak lauk ayam kicap dengan tumis buncis. Tu je. Eli masak lauk simple-simple je. Cumanya makanan yang anak-anak Eli suka makan lah. Macam ayam masak kicap ni, Eli nak buat versi yang macam kering sikit lah. Cuma Eli sebab semalam Eli ada masak, tapi Eli masak yang berkuah. Tapi hari ni Eli nak masak yang versi kering sikit, supaya diorang selera sikit nak makan. Anak-anak Eli ni kalau kicap dia suka macam kering-kering. Kalau kari, masak lemak ke, yang tu diorang suka berkuah. Jadi senanglah kerja Eli kan. Eli pun masak je lah apa-apa yang anak-anak suka makan, supaya diorang makan banyak sikit. Okey, tadi Eli dah goreng ayam. So sementara nak tunggu ayam masak, Eli nak siapkan sayur. Eli potong carrot dengan sayur kacang buncis ni. Sayur kacang buncis ni Eli nak letak telur kali ni. Sebab biasanya Eli goreng simple je, tak letak apa-apa, cuma goreng macam tu je. So hari ni Eli nak letak telur lah, bagi rasa tambah protein supaya lagi menyelerakan. Sambil-sambil Eli potong sayur ni, Eli nak tanya khabar korang semua yang ada yang terlibat dengan banjir ke. Kalau ada, Eli harap dipermudahkan segala urusan dan diharapkan bersabar. InsyaAllah Allah akan selesaikan semuanya dan ada hikmah di sebalik kejadian. Eli kesian tau kalau tengok banjir-banjir ni. Kalau musim November, bulan November, Disember ni kan musim hujan kan. So kalau ada yang banjir turut-turut tu, ya Allah, Eli kesian sangat. Nak kalau ada anak kecil, orang tua kan, ibu berpantang ke, ya Allah, itulah nak macam mana kan. Eli harap diorang sabar sangat-sangat, sebab ni semuanya ujian. Okey, ni Eli pun dah selesai panaskan nasi goreng Eden. Eden dia makan nasi goreng dengan telur. Ini memang favourite dia. Okey, ayam Eli pun dah masak. Eli rasa macam tergaring pula. Okey, tapi tak apalah. Okey, kita angkat dulu. Kemudian nanti kita nak prepare untuk masak sambal kicap. Okey, Eli nak masak sayur. So sekarang Eli tumis bawang putih, bawang merah. Ini bawang merah stok last Eli. So nanti Eli nak kena buat lagi lah stok bawang merah kisar. Okey, kita tumis sampai naik bau. Kita kacau-kacau. Kemudian kita masukkan sayur kacang buncis dengan lobak merah. Ini Eli masukkan air sikit, nak bagi dia punya carrot lembut sikit, tak keras sangat. Lepas tu tadi Eli masukkan garam dengan secukup rasa. Kemudian Eli nak masukkan sos tiram sikit untuk tambah lagi sedap lah. Okey, nak tambah 1 biji telur. Lepas tu nak kacau-kacau bagi dia rata. Okey, sayur Eli dah kering.
Jadi dia punya telur dia jadi lekat-lekat macam ni je lah. Macam kita tumis sayur peria tu kan. Ellie buat versi macam tu. Cuma kita guna kacang buncis dengan carrot. Okey, sayur dah siap. Ellie letakkan dalam mangkuk dulu. Lepas tu nanti Ellie nak masak menu yang terakhir, iaitu ayam masak kicap. Okey, ni Ellie nak start masak. Ellie masukkan bawang merah. Lepas tu Ellie akan masukkan bawang putih, cili kisar sikit, dan lepas tu Ellie akan tumis sampai naik bau, garing. Cili tu masak. Lepas tu baru Ellie akan perasakan. Kita kacau-kacau dulu. Ini Ellie masukkan sos tiram. Lepas tu Ellie nak masukkan kicap sikit. Walaupun ayam masak kicap, tapi Ellie punya kicap tu sederhana, tak banyak sangat. Ellie masukkan air untuk bagi dia ada kuah sikit lah. Ellie masukkan secukup rasa. Kemudian garam. Dan Ellie masukkan sedikit gula. Ayam masak kicap Ellie ni banyak versi. Ikut selera je. Tak tentu, kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Tapi sedap lah, boleh lah. Tak adalah nak kata pandai masak, tapi ikut selera sendiri je masak. Macam campak je. So ini Ellie dah masukkan ayam. Kita kacau-kacau sekejap. Lepas tu nanti kita boleh tutup api. Ellie tak masak lama dah sebab ayam tu pun dah masak kan. Ellie pun nak letakkan dalam mangkuk. Lepas tu siap, boleh hidang dan dah boleh makan. Okey, ayam Ellie dah siap. So kita letakkan dalam pinggan. So ayam Ellie macam ni lah. Dia kering, tak kering sangat. Adalah kuah-kuah sikit tu. Cuma minyak tu Ellie tak ambil lah. Ellie akan cedok, ambil dia punya sambal je. Dia macam sambal lah, sambal lekat-lekat macam tu. Okey, dah siap menu Ellie untuk hari ni. Ayam masak kicap, sayur buncis dengan carrot, dan itu nasi goreng telur untuk anak Ellie Eden. Okey, Ellie nak makan dulu. Kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.